Selamat pagi. Ini homestay, Ambon Homestay dekat Kota Semerahan, dekat Taman Bukit Berangan Ria, lorong 17. Siapa mau menginap ke sini boleh tidur ke sini. Untuk family okey lah. Sebab bilik ni ada atas 3, bilik bawah 1. Siapa yang nak bermalam dekat area Semerahan lah. Kita tengok dekat belah dalam. Okey, kita tengok belah dalam. Okey, semua ada. Aircon, TV, sofa semua ada. Okey guys, kita tengok lagi ke belakang dekat ruang kitchen. Okey, kemas guys. Aircon semua ada. Ini bilik bawah guys. Kita pergi naik atas. Atas ada 3 bilik. Atas ada 3. Kita tengok homestay area. Siapa yang nak duduk area Semerahan okey lah. Mana yang ada anak nak pergi sekolah UNIMAS ke UiTM ke memang sesuai lah, sebab tidak jauh daripada sini. Kita tengok dia punya master room tu. Okey, master room. Okey, inilah dia master room. Okey, bilik tidur. Okey, kemas. Ada kabinet lagi. Ada kabinet. Lepas tu aircon ada aircon. Okey, kita belanja sikit review daripada master room lah, bilik utama. Okey, kita belanja sikit view dia. View dia memang dia menghadap ke jalan rumah. Okey, kita duduk atas. Ini review daripada bilik master room. Okey. Okey, ini yang diutamakan. Okey, yang diutamakan. Tandas master room punya. Kemas guys. Master room kemas. Semua ada ni. Tak payah bawa pergi, tak payah pergi beli shampoo, semua ada. Tinggal mandi je. Komplit dah. Lepas tu kita pergi tengok bilik nombor 3. Okey, yang bawah tadi nombor 1, ini bilik nombor 3. Okey. Semua ada cadar, tuala. Okey, aircon pun ada. Aircon. Lepas tu view dekat belakang ni sama gak macam ke depan, tapi sesuai tempat untuk duduk. Meja kerusi dah ada. Kalau nak study ke apa benda semua boleh. Okey. Untuk yang Muslim pun boleh sembahyang, boleh solat kat sini sebab sini ada sejadah. Ada sejadah untuk yang Muslim yang solat lah. Tempat arah kiblat dia pun ada owner yang tanda benda ni. Okay, kita tengok bilik yang kedua. Bilik yang nombor 2, nombor 1 bawah tadi. Okey, ini kedua. Okey, sama gak dia punya tu view dia. Suasana bilik ni sama gak macam bilik sebelah tadi. Okey. Satu ni muat untuk 2 orang. Katil ni, dua bantal. Okey. Cermin pun ada. Aircon. Kabinet. Semua dekat ruang tidur ni semua ada kabinet. Jangan risau, semua ada lengkap. Okey, saya suggest tuala untuk yang sejadah pun ada. Setiap bilik ada benda ni lah untuk yang Muslim siapa nak solat. Okey, tak masalah. Pergi ke toilet yang ke atas, yang tadi lah, bukan toilet master room lah. Okey, ni ruang mandi dia memang besar lah. Memang besar, luas. Luas. Lampu ada tu. Jangan risau gelap, ada lampu tu.
Memang kemas lah. Engkau orang datang sini, mani ya. Peralatan mani, shampoo, semua ada disediakan. Ini kita tengok ruang dekat kitchen, yang ruang dapur dia. Semua ada. Okey, kita pergi ke belakang guys. Kita buka pintu dulu guys. Okey. Ini lah tempat dia. Okey, rak semua ada. Meja makan. Peti sejuk. Okey, ni kitchen dia. Memang lengkap lah sini. Kamu datang sini bawa beras je. Bawa beras dengan lauk lah. Saya ada dapur lagi ni untuk masak. Icebox ada peti sejuk. Ini ruang untuk membasuh. Ada mesin basuh. Okey. Kalau mau pakai gas, ini pun ada gas. Ada gas. Yang tadi gas dekat dalam pun ada yang pakai elektrik guys. Ini ini ada dapur. Tutup lah. Okey, siapa yang nak memalam kat sini boleh. Tempat ruang BBQ pun ada sebelah belakang sana. Belah belakang ruang untuk BBQ. Semua ada. Kita belanja sikit. Itu ruang untuk BBQ. Siap ada sinki lagi, ada tempat untuk BBQ. Memang okey lah. Saya rekomen tempat ni memang bagus. Hello guys, tu dia punya owner guys. Ini owner rumah ni. Okey, owner boleh cakap sikit lah kepada yang dekat luar sana kalau nak duduk kat sini. Okey. Homestay ni dia boleh muat sehingga 20 orang. Dia memang selesa, luas, semua full aircon. Dia sesuai untuk family. Dia sesuai juga kalau yang 2-3 orang, tak masalah, sesuai. Tapi kita memang jaga. Jangan risau. Harga kita boleh runding, bang. Okey guys, nanti saya letak nombor owner ni dekat bawah tu. Okey. Dekat bawah saya akan letak nombor owner yang punya homestay ni guys. Okey. Owner ni nanti saya letak lah. Ni kawan saya sendiri owner punya ni. Tak jadi masalah. Harga boleh runding. Boleh runding dengan owner homestay ni guys. Tak jadi masalah. Thank you. Okey, ni yang dapur untuk tempat ruang BBQ punya. Okey. Sekarang ni yang best dia ada tabletop tau. Ada tabletop. Okey, ada sinki untuk membasuh. Untuk mencuci benda yang kita nak BBQ lah. Okey. Sini ada kayu untuk BBQ lah. Kalau engkau nak haram boleh beli haram. Ini ada tempat BBQ. Ini set BBQ. Okay. Dawai ada. Ada dawai untuk BBQ. Cuma satu je. Pasal owner ni jangan BBQ benda yang tak halal lah. Okay, so benda ni terbuka kepada yang kawan kita, sahabat kita yang Muslim. Kalau setakat panggang ayam, ikan tak apa. Benda yang satu tu yang tak boleh nak BBQ kat sini lah. Okay, setakat tu saja review saya pada pagi ini. Jangan lupa support, share, komen, and subscribe video Didik Afan Family. Bye. Thank you.